Sanggup ikat perut untuk simpan wang saku, sekolah diberi ibu bapa. Wang dikumpul kemudian diguna untuk ubah suai basikal lajak bagi tujuan perlumbaan. Ada pula yang sanggup sembunyikan basikal lajak untuk elak kegiatan mereka dikesan ibu bapa. Ikuti siri kedua, geng lajak. Aksi berbahaya serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain, 7 remaja ditahan dalam operasi basikal lajak semalam. Tak, yang kau yang daripada dulu sampai sekarang nak kacau kita orang apa hal? Tak, kau tak puas hati dengan kita orang? Tak apa, kisah. Dah selangkah lepas sini. Ni pot aku. Belah. Kau memang ada bakat. Aku yakin kau dapat tewaskan. Kekuatan lajak ni bukan pada basikal sepenuhnya, tetapi dalam jiwa kau. Apa nak abang ni tiada betul buat kemah macam tu? Kau yang buat aku. Aku ni abang kau. Kau ni kurang ajar ni. Ni kan abang kau ni. Cakap pun tak boleh ke? Tanya ke tak boleh? Joy lipat nak cari orang baru. Nak lawan dengan 4 orang lajak saja. Kalau menang dapat 10,000. Kau memang ada bakat. Aku yakin kau dapat tewaskan 4 legend lajak ni. Tapi apa lagi bro? Siapa yang buat sekarang? Mana barang aku? Kau dah ambil barang aku, kau dah hilang. Customer aku cari sekarang. Mana barang? Ada dia sebelah rumah aku tu. Kena gantung sampai mati. Sebab dah tak lah. Macam tu ke? Apa? Jadi, kali ni saya dapat kan? Kau boleh hantar tak barang aku ni? Bang. Barang apa ni, King? Kau jangan tanya banyak boleh tak? Kau nak duit ke tak nak duit? Tak, berapa sebelah sini?